Tak, saya senyum sebab saya cantik. Kalau dah permanent saya nak pandang dengan siapa Aslah lah. Dah start pergi dekat Kelantan bila? Dah start pergi berubat tangan dekat Kelantan. Tak tahu lagi, tak tahu dekat mana weh. Tak sabar tunggu 6 Januari Aidos baju. Apa? Datin dia, terima kasih Datin. Datin orang mana Datin? Ni dengar bunyi dia ya. Pinggang. Dah dekat Kelantan. Patah. Siapa pandai buat begini? Ini tangan korang. Korang buat macam ni. Kadang-kadang pening memikirkan no. Hidup ni kan dia macam susah sangat. Dia macam buat gini. Saya boleh sini, letak sini, segini. 2 minggu lagi, Masya Allah. Aku pernah buat begini no. Siapa pernah buat gini dekat belakang? Tapi aku tak tahu tanganku kan patah ni, sebelah ni. Tak tahu kalau masih boleh buat gini. Tak boleh lah ho. Tak boleh weh. Dah tak boleh lah ho. Yang tangan begini tu, tangan begitu di belakang, tak boleh sok buat no. Astaga, sayangnya. That was here. Jom kita main skincare no. Ya Allah, ada apa gunting daus kau susah kenapa no? Tak rindu aslah ke? Tak rindu no. Ini nama dia toner pad. Tak adalah toner-toner sekarang main yang lekat-lekat gitu. Sekarang gini je toner. Sedap bau dia. Aina terima kasih. Sedap sedap bau dia macam perfume ni. Perfume ni Versace Eros. Aina terima kasih. Brand apa? Ni Nomi. Oh sedap sedap Kau tahu yang wangi-wangi tu tak bagus untuk skin. Okey begini, kena faham mana-mana produk yang ada wangian, dia tengok juga itu wangian apa. Maksudnya wangian yang terkandung dalam produk tu, tengok juga dia guna bahan apa. Ada yang tak sesuai untuk yang kulit sensitif, faham? Gitu. Tapi kalau kulit bukan sensitif, tidak masalah pun kalau ada fragrance.
Sedap ya, sejuk lagi. Puh. No. Nampak tak kuning-kuning tu? Tak angkat dah orang daki-daki. Taklah daki. Saya keluar tadi kan, pergi makan pula tempat yang terbuka. I love it. Best pakai. Sedap. Ni Numi. Malam ni aku live dengan Numi. Aku cakap dengan founder Numi, kau bagi murah-murah je barang kau Kau jangan nak feeling-feeling bagi mahal barang kau. Aku tarik nak tudung kau. Aku tak nak viewers aku ni beli barang-barang mahal. Kamu perasan kan? Aku tak nak Aku nak kau bagi murah-murah je lah dengan dorang. Tak apa, malam ni aku live dengan Numi. Dalam live tu kita minta kan. Tapi begini loh, kita buat perjanjian. Maukah kita buat perjanjian? Kita buat perjanjian. Aku try untuk minta bagi murah-murah gila-gila, tapi apa yang dia minta kamu buat. Fahamkah? Maksudnya contoh macam dah saya nak share, dia mau share 1,000 share ke, buat je. Jadi dia bagi murah no. Ambil hatinya. Ya. Ambil hatinya, kasih kembang-kembang hidungnya. Boleh ya korang? Kesian pula Numi kalau murah betul. Tak, biarlah. Dia pun kaya sudah kan. Lantak engkau lah. Sama je macam White Lab. Akak suka produk Numi, sabun dia best. Meme guna. Ya ke? Wow. Ya, sebab sabun Numi tu viral. Sebab dia berangin-angin kan. Oh, ini serum je. Dekat Kota Baru, Kelate. Batch 3 ya. Makan dengan PC. Sedap ke bodoh? Sedap weh. Oh, ini serumnya banyak sangat aku guna. Sangat banyak sebab dia tekstur dia macam gel. Jadi kalau apa, cepatlah. Apa Rizwan? Kau kat mana? Datanglah Kelantan mu ni. Aku tunggu mu dekat ni, mu tak ada. Dia macam cepatlah datang sini. Datang KL kau. Cepatlah. Abang Wang ni. Tu anak buang kau ikut aku ke mana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Rimas tau tak? Nasi anak buang kau cantik, jadi tak apa. Boleh je ikut I. Tak dapat Abang Wang dia, anak buah dia pun jadilah. Sikit hari je lagi kau tunggulah. Sikit hari je kau tak datang sini ambil anak buang kau. Memang no, aku bawa dia balik Sabah. Macam-macam. Nak ke Ivan? Cantiklah serum dia no. Love. Oh my god, cantik pula. Numi. Dalam dia ada apa ni? Okay, Aqua, Niacinamide, Glycerin. Okay, ada Rose. Ada aloe barbadensis extra. Okay, sodium hyaluronic acid. Yes. Wow, nice one. EDTA pun ada nice. Kelas you. Nah, produk ini. Tapi aku mau minta murah. Bagi murah-murah je untuk kamu ni malam. Tak payah mahal-mahal. Kau sudah kaya, founder Numi. Kau jangan nak mahal-mahal sangat. Aku cubit bibir kau. Aku bagi murah-murah je lah. Kita minta murah-murah nak malam ni. Tak payah mahal-mahal. Kalau mahal tak payah beli. Ya, janji ya. Kalau mahal sangat korang tak payah beli. Paduli dia. Kita jual murah-murah je. Mahal siapa nak beli no? Kita bukannya T20. Kita ni bukannya mewarisi harta-harta pusaka atau atuk moyang. Tak adanya. Nanti kita minta minta sebaik mungkin.
bagi murah-murah. Janganlah 1 sen no. Engkau nak bankrupt Numi tu. Kesian founder Numi 1 sen. Kau dah kenapa? Allah lah. Allahu Akbar. Agak-agak lah. Janganlah 1 sen juga no. Engkau macam mana nak bayar aku kalau 1 sen? Aduh. Kesian dia lah kalau 1 sen. Engkau sampai hati. 1 sen. Dia nak makan apa no? Okay, this one treatment cream. Dia adalah moisturizer. Lepas tu yang biasanya ni dia ada baku, kemarin aku baca dia ada baku ciol. This one cream dia. Lepas tu siapa yang muka-muka macam ada irritation, anti-aging, boleh this one. Baik, anti-aging. Lepas tu dia kasih hydration. Aku mau pakai awal-awal sebab malam ni aku live dengan diorang. Jadi aku mau prep memang muka. Aku mau kasih glowing dia untuk malam ni. 10 je lah, RM10. Nak ke RM10? Korang beli ke kalau RM10? Toner pad serum treatment cream. Korang nak ke? Kalau okey, kalau harga 20 okey tak? 20 ke? Tak pun okey, kalau 30 boleh. 30 untuk kita bagi contoh lah. Contoh kita try ni malam. 1, 2, 3, 4, 5. Ni begini. Kita try deal lah. Kita try deal. Mau? Begini. Allah. Begini no. Tengok ni. Cream, treatment cream. Lepas tu bagi toner pad, sabun brightening. Sabun brightening. Lepas tu bagi sabun ni. Ini sabun dia yang viral sekarang. Sebab dia ni kalau pakai dia ada sensasi mint. Jadi berangin muka engkau no. Kau pakai kau rasa macam ada angin-angin puting beliung dekat muka engkau. Lepas tu bagi yang ni sama juga macam ni. Cuma ini dalam bentuk sabun dalam bentuk buku yang, fahamkah? Bentuk sabun. This one dalam bentuk cair. And then kita bagi lagi serum. Kalau contoh lah 5 barang ni kita minta harga 30. Korang nak tak semua ni? 50 ke bawah lah kita bagi. Tak pun kita tambah lagi no. Ini tambah sabun lagi. Tambah lagi sabun untuk travel. Nak tak? Baik korang bawa 50 je. Kita try minta lah malam ni. Ya? Kita try minta lah malam ni. Kan no. Lepas kita cakap, bos boleh tak kalau nak harga RM1? Kan no. Kan bawa harga RM1 ke? Kan? Nah, lantak kau lah Numi, kau dah kaya no. Kita orang ni muka kita orang masih, muka kita sudah, Numi dah kaya no. Muka dia kayak mau begitu. Okay, muka dia kan dah ni, muka dia dah nampak T20. Kita dalam muka kita nampak V40. Dalam akaun pun bank pun V40. Jadi bagi murah-murah. I faham je perasaan korang no. Sama je dengan aku no. Aku pun dulu begitu no. Nak beli barang kita menengok-nengok kan no. Sampai sekarang ni muka aku masih V40. Kita nak juga pakai barang-barang yang mahal, tapi harga dia yang mampu kita beli no. Itu kita mau bah. Kan? Tak pun biarlah murah, yang penting berkualiti. Begitu bah. Daripada beli mahal-mahal. Zurinar, terima kasih. Sedap pula. Sedap pula no. Ingredient dia propanediol sodium polychloride. Ada tomato extract. Kelas engkau. Tomato extract ni nak mahal no. Kalau sensitif boleh pakai ke? Yang this one kalau sensitif boleh pakai. Sebab kalau tengok sini dia membantu untuk menyembuhkan heal and hydration skin. Boleh yang menghilangkan pigmentation. Tapi kena faham aku bukannya mau contoh. Kalau mau kasih aku barang ni, boleh cakap dia ni boleh kasih hilangkan pigment dekat muka kau sehari seawal 3 hari pemakaian dah hilang. Lambat lagi no. Kau jangan feeling. Kau jangan feeling tengok tu. Dah glowing lah Kau jangan feeling. Lu sikit KM. Gini no.
Okay, okay, kita mau ni menjual dengan cara jujur, no. Aku tak nak lah aku jual barang dengan kamu ni kan. Sebab aku tahu kamu, apa-apa barang aku jual kamu support. Dan aku nak mau, aku ambil kesempatan di mana aku tahu orang support aku, jual je lah barang, cakap je lah kalau pakai langsung putih. Tak, tak. Kena ingat satu benda, semua benda dalam dunia ni berproses, no. Kau nak jadi kaya, semua ada proses. Kau nak cantik, ada proses dia. Faham? Okay, kita tak boleh begitu. Kita kena jujur. Ini pun sebelum aku nak terima pelawaan Numi ni, aku kena tengok dulu, no. Search dulu. Mana bagi aku sini korang punya ni daftar KKM. Ada ke tak? Tulis KKM tak produk korang ni. Kalau tak ada, minta maaf, tak adanya aku nak kerjasama dengan Konumi. Kalau tak ada KKM, tapi diorang buktikan dengan cara ni. Diorang bagi tunjuk aku semua ni. This one. Kelima-lima produk Numi ni tu ada nombor siri KKM. So I think why not untuk aku ketengahkan produk yang dah lulus KKM satu. Untuk harga dia ni aku try untuk minta malam ni bagi murah-murah untuk kamu. Lepas tu dia ni produk lokal, no. Kan? Ya, aku pilih semua, aku memang pilih semua produk, no, untuk aku jualkan, untuk aku live kah. Sebab kalau aku ambil produk sembarangan tanpa usul periksa berkenaan dengan, ya, berniaga kena jujur, betul. Kalau kita ambil je mana-mana produk tanpa kita usul periksa, takut nanti orang pakai, lepas tu faham tak, ada benda-benda yang terjadi dengan customer yang beli tu, nanti orang akan salahkan kita pula. Daus, aku beli dengan telefon kau ni, kau cakap baik gini, kenapa jadi macam ni? Faham tak? Sebab tu dalam apa-apa benda kau kena jujur, no. Kena jujur, terutama yang menjual-jual ni, melibatkan jual beli dengan orang. Kalau jual beli kau dengan family kau pun tak apa, dengan family kau tak apa, family kau boleh cari kau sekelip mata. Tapi kalau dengan orang yang mungkin korang kenal aku tapi aku tak kenal korang, kan? Korang tinggal jauh-jauh, kesian pula. Tak pasal-pasal nantilah kita bos-bos jadi kawan, kan? Jadi kawan tapi takut disebabkan benda-benda yang macam ni nanti tak pula kita berkawan gitu lah, no. Jadi benda-benda semua tu memang kau ambil berat, no. Jangan risau, insyaAllah nanti aku malam ni lah. Tak pun sebelum live tu gini, no. Gini, korang nak tak? Gini. Tapi kita kena deal lah. Kita kena deal, korang kena janji. Gini. Tapi takut pula ada founder Numi dalam ni. Tak, baru lantak kau lah. Begini, malam ni kalau aku live dah dengan dia, contoh aku dah live dengan dia, start kan, dah masuk dalam live, tapi janji tau, gini, aku cakap depan-depan dengan dia je, cakap, yo, boleh tak kalau I nak bagi harga special gitu ke? Faham tak? Yang harga RM1 ke? Tak pun bagi harga yang bawah daripada 50, bawah 30 untuk ni viewers aku. Tapi dengan syarat kau minta je apa-apa dengan viewers aku, apa kau nak dorang buat, minta share ke, minta tap like ke, dorang boleh je kan? Gitu boleh tak? Janji. Masa give and take lah, no. Korang bagi dia something, dia bagi korang something, kan? Dalam hidup kan tak ada percuma, no. Kan? Boleh tak gitu? Jam berapa terus? Jam 8 malam ni. Tapi janji begini, no. Founder ni satu sejak kena faham, founder kalau korang pandai ambil hati dia, ini produk semua ni dia boleh je bagi kau 10 sen, no. Ambil je lah 10 sen. Kalau orang sedap, sama je macam kita, no. Kita kalau kita couple dengan girlfriend dengan boyfriend kita, kalau kita ni tak buat pasangan kita tu pening kepala, tak bikin dia rimas, bikin dia happy je, mesti dia akan belikan kau something, bagi kau hadiah, dia layan kau baik-baik. Sama juga dengan founder ni, no. Kena ingat, founder ni dah ada duit dah. Duit dorang dah kepuk-kepuk lah, ho. Dorang yang jual barang, dorang ni panggil kita orang ni untuk live ni bukannya nak sangat duit. Dia just nak tengok sejauh mana keriuhan live tu. Dia nak tengok, baik dia nak berinteraksi dengan viewers. Faham tak? Benda-benda gitu lah sebenarnya founder nak sebenarnya. Kalau kau cakap soal duit, siapa tak nak duit? Cuma apa yang aku tengok, vision dan mission founder ni, diorang just nak
orang lain lebih tahu kejujuran produk dia, gitulah. Ya. Okay. Jadi malam ni kita jumpa. Aku nak rehat dulu. Ingatkan Umi tu makanan bukan? Ya, dia nak kembangkan saja. Gitu. Yelah tu Kanda. Kanda pilih yang mana? Rina atau Daus? Daus lebih menggoda. Rina tak ada pengalaman. Kanda pilih yang mana? Daus atau Rina? Daus gadis kampung, Rina gadis bandar. Kalau Kanda pilih Rina, pasti Daus hempuk Rina. Pasti Kanda pilih Daus. Tolong jangan pilih Rina. Kalau Kanda pilih Daus, Daus janji akan setia, setia pada Kanda. Asal Kanda ingin Daus, janji. Blushing lah tu Kanda, blushing. Dah blushing member. Blushing lah tu Kanda. Baik, nanti saya respon. Kanda ada 1M kan? Khaira, terima kasih. Cepat. Cepat, tak ada punggung. Boy. Kanda. Tahniah jadi superstar. Dan nanti kalau contohlah kalau Daus permanent kan, kalau aku permanent Kanda, kau kan dah superstar tahun 2025. 2026 ni bagi je lah ruang untuk I. Tapi I janji I akan buat apa-apa je untuk you. Boleh tak? I janji Kanda. You cakap je you nak apa. Kalau I permanent lah, you cakap je you nak apa, I okay je. I boleh bagi you everything. You nak apa you cakap je. Tapi janji dengan I. Bagilah peluang dengan I. Dah kenapa no? Bukan main, tak adalah Astagfirullahaladzim. Tak adalah Kanda. Kanda jaga diri, jaga kesehatannya. Semoga sihat selalu Kanda. Bangga nampak Kanda. Tajuklah Daus. Ambillah superstar penat pegang award setiap tahun. Tak adalah. Kalau tengok pun Kanda memang layak dapat sebenarnya. Dan benda yang paling tak expect tu apabila Kanda buat announce yang pasal Luqman tu actually. Benda tu aku rakam sampai bergegar dan sampai menangis, sampai terkejut. Dia bercampur baur weh. Happy, terkejut, sedih, lepas tu happy balik. Kau rasa tangan aku tiap merakam kau tu no? Dah lah rakam tu aku zoom. Dia begini no? Bergegar lah aku bilang, ya Allah, tak salah lah. Engkau pula lawa macam mana Kanda? Kanda ada 1M followers tau. Ya, tahniah Kanda. Nanti kita 1M sama-sama ya Kanda. Nanti kita 1M sama-sama ya, insyaAllah. Ada rezeki. Kanda or Alif Irfan? Saya pilih apa? Saya pilih Malkodo. Naik Kanda tak ya? Aku tahu Kanda tengah bertiarap tu. Tak bertiarap baring. Rehat. Next Daus pula berbakti untuk orang sekeliling. Ya, baik Kanda. Terima kasih sebab you such a big
inspirasi untuk aku actually. Thank you so much. You inspired me a lot of things. Gitu je. Amin. Okay, korang dah lah. Aku live dulu jap sebab ada benda nak buat. Okay, korang jaga diri, dapatkan permanent dulu, baru boleh sembang. Alang kau, doakan je lah ya kan dah. Kalau aku tak dapat permanent pun aku guna kabel kau boleh. Takkan Abang Alif tak penuhi permintaan superstar. Okay, doakan je kan dah, insyaAllah. Yalah korang, aku live dulu, banyak kerja nak buat jap. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan. Kirim salam mak ayah korang. Love you babe. Malam ni jam 8 kita jumpa ya. Love you semua. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye.